Syara percaya video ni belum ada intro lagi, so let's make one. Hi everyone, Assalamualaikum. My name is Syara and welcome to my channel. So dalam video yang korang akan tengok ni, kejap minum kopi set. So dalam video yang korang akan tengok kejap lagi ni, the first montage tu macam how I prepare my bekal, macam mana my morning looks like, kekecohannya, kekenya. So korang akan tengok sekejap lagi. And then the second video adalah Syara bercakap tentang Feng Shui. Kalau korang dah tengok video ni, korang akan tahu yang minggu lepas, 2 minggu lepas, ada Feng Shui yang datang untuk buat Feng Shui dekat office ni. I thought itu adalah last. Rupanya dia ada 3 session, and yang pertama tu yang Syara dah record, yang kedua pada hari Isnin, and yang ketiga adalah dalam video yang korang akan tengok ni. So enjoy. Pada masa yang sama, Syara juga bawa korang jalan-jalan dalam pejabat saya, dalam kantor saya, supaya korang boleh tengok layout, ataupun mungkin korang boleh feel a new energy selepas Feng Shui tu dah dijalankan. Yes, sebab apa? Apparently Feng Shui lady tu tanya Syara, like daripada 2 session tu lah kan, dia tanya Syara, how does it feel lepas saya dah datang 2 kali untuk Feng Shui? Lepas tu Syara macam stuck dekat situ. And dalam video ni korang akan tahu apa yang Syara jawab. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye guys. Bukan bye bye, enjoy. Outfit check. Suratnya baik cikgu-cikgu ni, sebab darjah 1 kan, darjah 1 mula-mula persekolahan tak boleh garang-garang, nanti budak-budak takut nak pergi sekolah. Good morning everybody. Dah pukul 9. OMG, dah pukul 9. Last time I check 8.53. Sekarang dah pukul 9. Aish. Seriously 91 minit. Hari ni 15 hari bulan 1, dan kita kena start bekerja. Ingatkan ada masa nak leha-leha? Tak ada masa nak berleha-leha. Straight to the work. Tapi macam biasalah, as soon as kita melangkah je ke office ni, kita dah sakit kepala dah. Kita minum coffee. So today's coffee, korang nak buat macam office tour tak? Let me take you guys office tour. Tapi like my office ni tak adalah macam gah sangat, dia biasa-biasa je. Cuma saya nak tunjuklah dekat korang as a memory. So let's go. And dia masuk sini, ni adalah pintu masuk. Ada pintu wooden door, and then this one is a glass door. Korang masuk, akan adanya pokok Christmas yang masih lagi standing still, standing strong dekat sini, walaupun dah berganti musim. Dah bukan musim Christmas dah, kita dah nak masuk musim Chinese New Year, tapi dia masih ada di sini. And then korang boleh pakai slipan-slipan semua. Sure macam mana my boss design this thing, tapi this is not the final look. This is not the final look lah. Dia akan tambah lagi rasanya, like tempat ni akan ada door, and then yang telur penopong ni akan digantikan dengan, and then yang telur penopong ni dia akan letak
boss punya office. Tapi I don't want to go upstairs sebab tak nak. And then ni bilik tenangkan fikiran. Tak nak bilik ni macam I'm not sure. Letak barang-barang. And then this one is our pantry, mini pantry. Oh, walaupun mini tapi cukup lah untuk mengisi perut. Tak adalah mini sangat. And then dekat sini tempat cuci. Tempat cuci tangan semua kat sini. Dan tempat air. Toilet. And then this is where I usually akan take a rest. And then solat pun kat sini, dekat belakang. Dekat lain nothing, dekat belakang ni tempat solat. I'm not really sure what this is, tapi tak tahu. And then this is the view from the back. Sebenarnya kalau pandai nak cek secara zoom. Ini adalah railway untuk train. Landasan kereta api. So sometimes ada kereta api yang lalu kat sini. Kita boleh tengok. It's actually a quite ini cantik juga api ni. It's very calming and serene. Kalau hujan pun seronok juga kat sini. Sebab banyak jejo. And then sometimes korang boleh nampak kereta api lalu. So it's best. So basically, itu je. Itu je kah? Offices saya tak serati ni. And then this one tempat kabinet-kabinet, letak filing, letak sample. Filing dekat sini. See all those filing. And then stationery. And then this one sample kerja. Kalau korang nak buat wall panel ke apa ke, this is the thing. Ni adalah sample-sample dia lah, nak buat wall panel semua. Sample ni kalau nak buat tubing, korang nak buat tabletop, ni adalah dia punya sample. Ni adalah dia sample dia. And then untuk this one yang dekat tepi-tepi tu, flooring. Dekat tepi flooring, finishing dia, skirting dia. Ni antara sample-sample lah yang kita dapat daripada supplier. Then this one class. This one modern. So ni semua synthetic stone. Dan kat atas ni pun ada sample juga. This one is a new sample yang kita receive daripada supplier. Macam sekali mana. Ni semua adalah laminate. And then mana lagi? Ni pun ni ada LED, ada bulb. This one is random thing. And then ni adalah this one akan jadi, the planning adalah benda ni akan jadi tempat meeting. Hi guys, update. So sekarang pukul 36 minit. Feng Shui kita ada dah. Dia datang pukul 12 lebih. And sekarang pun dia masih lagi macam dia cakap ini cerita nak integrate. I tak tahu, I only know integral even mathematics form 4. That's all I know. Dia cakap tu lah, dia cerita nak integrate. And then dia akan datang semula sebelum pukul 4. And I wanted to show you guys apa yang dia buat. So ni lah dia tadi tu. Saya tunjuk korang. Tu dia tengah buat. Honestly I don't know dia tengah buat apa. Inilah yang saya cakap tu, yang batang-batang yang dia bakar tu. Oh, ada kristal. Dan ni adalah bunga-bunga. Tadi kita orang duduk berdua kat sini, that Feng Shui lady. Lepas tu Syara dekat sini menyangkung. Saya dengar cerita dia. Oh, ni bu. Oh, ni apa benda ni? Ni water. Zoom. Ni water guys. Water. Benda siap dah. Kat bawah tu ada lagi. Korang nampak tak? Kat bawah sini ada lagi. Tapi tak tahu apa. Tengok. Sini apa? Ni earth. Macam tu. Dan ni ini water. Ini water. Wood dekat belakang sana guys. Kayu-kayuan dekat belakang. Korang tahu macam mana dia decide macam kat sini water, kat sini earth, kat sini angin. Fire tak ada fire. I love fire. Ni wood. Ni saya akan datang lagi jikalau ada update yang terbaru yang ingin saya kongsikan bersama anda. Ni semua new knowledge. Tadi kita orang duduk berdua dekat bulatan bunga tersebut. Saya dengar kenapa dia buat Feng Shui lah. Kenapa dia start Feng Shui. And then first time buat Feng Shui. And then Feng Shui ni pasal apa. So the last update untuk Feng Shui sebab that lady dia takkan datang ke sini lagi sebab dia punya urusan dah selesai.
So let me show you guys after the feng shui. Korang boleh rasa tak the new energy? Korang tadi kan dia tanya I lagi. You ada tak rasa perubahan baru bila you masuk tempat kerja, office you ni? Lepas Syara macam Syara terpaksa telefon untuk kali kedua. Syara terpaksa cakap dengan dia. Ada, I rasa macam fresh. I rasa macam ada new energy. So tu je untuk video kali ni. I hope you guys enjoy this type of video. And Syara just nak introduce dengan korang lah. My channel is all about chatty punya channel. Dia tak ada estetik sangat. It's more on macam gini lah. Syara bercakap dengan korang. Syara share apa yang Syara rasa. Syara share what is my experience. Cerita-cerita Syara. Hopefully apa yang Syara share dengan korang, apa yang Syara cerita dengan korang, sedikit sebanyak boleh bagi input yang baik ataupun anything yang you boleh belajar ke apa-apalah. Harapnya bukan sesuatu yang kosong lah, tapi kalau diaudit, kalau dilihat semula lah konten-konten, bukan konten lah tapi video-video yang saya upload dekat YouTube, kebanyakannya macam very macam tak ada input. And hopefully in future Syara akan upload benda-benda yang lebih banyak input, yang at least korang dapat insight lah, something daripada tengok video-video Syara. Comment, every like, every subscribe daripada korang amat-amatlah membuat saya happy, gembira and very rasa best je lah bila orang subscribe. So I'll see you guys in the next one. Bye bye guys.